Okey, setelah 7 jam kami daripada JB ke Thailand, sampai kami di bumi Gajah Putih. Setelah kami menjelajahi daerah Sado, Danok, Patalong, kini kami berada di daerah Krabi. Ini merupakan sambungan daripada kisah Krabi kami dan juga Hong Island. Terima kasih semua kerana support channel kami. Jangan lupa subscribe. Lagi banyak tangga lagi nak naik. Naik. Okay, let's go. Subhanallah, Masya Allah. Tuan-tuan, hebatnya Allah tu tuan-tuan. Apa yang ciptakan dalam dunia ni semua hebat-hebat, semua indah-indah. Allah Maha Besar. Jadi jangan sia-siakan apa yang Allah beri kepada kita, insya-Allah tuan-tuan. Okey, selesai pulau yang kedua, Paradise Island. Lepas ni kita akan pergi pulau yang ketiga, iaitu Pia Island. Dekat sana kita makan tengah hari dengan mandi-mandi di tepi pantai. Makan tengah hari. Lepas tu kita mandi-mandi di pantai, santai kat sana. Kita masa sejam setengah tu. Lepas tu kita terus ke pulau seterusnya. Okey, kita akan terus ke pulau Pia Island. Okey, kita ke pulau seterusnya, Pia Island, pulau yang ketiga untuk hari ni. Pulau tu kita akan makan tengah hari, lunch dan santai-santai dekat pulau. Jom, pulau ketiga untuk hari ni, Pia Island. Let's go. Okey, tadi saya sebut, ini ada yang ketiga, Pap Bia Island. Ada pulau ketiga untuk hari ni, Pap Bia Island. Kat sini kita akan lunch, makan tengah hari dan juga santai kat pantai ni. Pulau ketiga, Pap Bia Island. Okey, ni aktiviti Sabah untuk pulau yang ketiga ni, main pasir. Suka dia pasir. Pasir memang dia punya favourite. Pasir, laut memang dia suka lah. I'm walking down this road of mine, this road that I call home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? No, am I wrong?
pulau ketiga kita, Park Bear Island. For thinking that we could be something for real. Now am I wrong? Okay, makan tengah hari kita hari ni. Lunch kita hari ini. Okey, kita sekarang pulau terakhir untuk hari ni, pulau keempat, Hong Island. Dekat pulau ni kita boleh panjat ataupun kita boleh daki pulau ni ke puncak atas tu. Atas tu puncak untuk tengok pemandangan sekitar Laut Andaman ni. Sampai dah Hong Island, pulau keempat kita hari ini, iaitu pulau yang terakhir untuk Hoping Island untuk hari ni. Alhamdulillah ini cuaca panas, cantik cuaca panas, jadi nampaklah semua keindahan yang Allah cipta ni. Okay, we stay here 1 hour, 2:20 to meet. Jom kita explore. Okay, kini buat pilot. Sir, what's your name? Off. Ini kita pilot kita untuk pulau ini. Okay, sampai ke pulau yang keempat, Hong Island. Ya, Hong Island. Last island for today. Mama itu rombongan dekat pasar ini. Pasar ni nampak jalan. Okay, ini map dia, Hong Island. Okay, ni dah Tan Bo Khe Korani National Park. Tak betul-betul aku sebut tu. Dia air bunyi je lah. Rasa ni dia lah road dia ke puncak dia. Okay, kalau betul ni kejap kita explore, kita try naik ke atas bertinggi. Semakin jauh ku renungi diri, semakin dekat kekasih di hati. Dia mentari, Hong Island. Dia dah mesti mandi.
มาแล้วขึ้นแห้งเราได้พลังแล้ว Okey geng, ini pulau terakhir Hong Island atau Pulau Hong. Kat sini ada satu tempat untuk kita daki, untuk tengok sampai puncak tu. Kita boleh tengok sekitar Pulau Andaman kat Krabi ni. Nak tahu berapa tinggi? Jom ikut kami naik atas sampai puncak. Jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan Like. loceng. Salah dia cakap tu. Loceng. Okay, jom follow kami. AF Travel Vlog. Okey geng, kita sampai dekat kaki bukit. Kaki bukit boleh lah. Okey, ni lah tuan. Permulaan untuk kita daki Hong Island View. Kat sini. The only one in Andaman, Thailand. Jom kita akan start daki daripada sini. Bermula pada tangga yang pertama ni. Okay, jom follow kita orang. Oh, 19 step. Okey, baru 0.2. Jom. Oh, cantik view. Okey, sampai checkpoint pertama. 126 step saja. Dia ada 419 step. Jom sambung. Baru supu je ni. Lagi banyak tangga lagi nak naik. Naik. Checkpoint kedua. 127 hingga 274 step saja. Ada lagi lebih kurang 100 lebih step lagi. Checkpoint kedua. Oh, cantik. Subhanallah. Subhanallah. Step kita dah sampai 348 step. Dan ada beberapa lagi section dekat atas. Jom. Do you want me to take a picture of you too? Yang terakhir, kita berada di section E. Kita dah 411 langkah. Ada lagi satu section. Jom. Yes. Kita di section terakhir, section F. Kita dah selesaikan 419 langkah. So, kita tengok pemandangan dari view 360 darjah. Jom. Viewpoint di kawasan sekitar Pulau Andaman. Jejak jalan yang berliku membara jiwaku, memburu impian. Ku renang lautan gelora, biarpun tersadai di ujung dunia akan ku rempungi segala rintangan, biarpun rebah ku bangun sendiri akan ku. Sampai juga akhirnya ke viewpoint
Pulau Andaman dekat Hong Island ni. Sampai puncak sebanyak 419 kaki apa ni, anak tangga dah didaki untuk sampai ke puncak Hong Island ni. Alhamdulillah. Subhanallah, cantiknya pemandangan di atas ni. Pada pemandangan atas ni 360 darjah, kita boleh nampak Koh Honto, Koh Cabang, Koh Kamit dan sekitar ni semua punya pulau. Dan akhir sekali kita boleh nampak Koh Kaya. Ada 16 pulau di sekitar kawasan 360 darjah view dari atas Pulau Andaman. Enjoy! Okey, dekat sini gambar yang disediakan ni adalah sama dengan gambar yang ada dekat pulau yang sebenar. Tengok sekejap lagi saya angkat itulah pulau-pulau yang telah diterangkan tadi. Kita ke puncak Hong Island, puncak yang sebanyak 419 tangga daripada bawah di atas. Alhamdulillah sampai kita ke puncak, tengok view di Pulau Andaman ni. Jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan loceng. Semakin jauh okey, lepas naik turun lah apa lagi kan. Turun pula menjunam, curam. Okey sayang. Okey. Letak ke kaki? Okey, aku rasa tangga ni paling curam tadi. Paling menjunam tangga ni lah. Paling curam sekali. Nampak? Berhati-hatilah lagi yang dah berumur tu, berhati-hatilah. Okey tak? Okey. Slowly. Sangat curam tangga curam betul. Curam betul. Lajunya minyak aku turun. Aku terkekil lagi. Dekat bawah dah. Wah, dekat bawah dah. Aku terkekil lagi. Dia boleh tak pegang kamera, kita pegang kamera. No. I want up, but I can't without shoes and these shoes. Oh, okay. You cannot use your slipper. You must use shoes. Yeah, I have these shoes and these shoes make here. Wow. Yeah. Okay. And I test these shoes and these shoes not for use. Are you okay? I Okay. take photo from here. Photo. iPhone. I won't see you. Oh. Alhamdulillah. Dah sampai bawah, touchdown. Okay. Jangan lupa like, komen, share, subscribe dan Tekan loceng.
Tekan loceng, tekan loceng. adalah insan yang tak punya, cuma rasa cinta membara. Lalu tercipta rinduku padanya kerana cinta. Okey, alhamdulillah berakhirlah journey kita pada hari ini ke Pulau Andaman di Thailand ni, iaitu Hoping Island di Pulau Hong. Jangan lupa tuan-tuan, perempuan dan sahabat tuan-tuan perempuan semua untuk like, komen, subscribe dan juga tekan ，tekan โปรดงดเล่น loceng. น้ำในแนวปะการังในช่วงน้ำลงต่ำ Please do not snorkeling on the coral reef. Aku adalah insan yang tak punya, cuma rasa cinta membara. Lalu tercipta rinduku padanya kerana cinta bahagia. Pujangga mengatakan Teşekkürler. Teşekkürler. Spain. Gracias. Islam. Syukaria. Terima kasih. Okay, thank you for joining my team นะคะ Dah tamat dah kisah kita dekat Krabi. Lepas ni kita sambung ke next activity. Jangan lupa like, komen, subscribe dan Tekan loceng. jumpa lagi di next journey AS Travel Vlog. Okey, sampai kita dekat Jetty.